Selamat sejahtera. Saya daripada SMK Dato' Ajar Abdul Wahab ingin membentangkan projek inovasi DIY Waste to Energy. Nama saya Alisa Dalila binti Zamri. Dan saya Siti Nursaila binti Saimi. Saya pula Syarifah Kamila binti Syed Salahuddin. Dan saya Nasyairah binti Syamsurizal. Dan saksikanlah pembintangan kami. Alfa, macam mana kan kalau contoh kalau kita pergi berkemah, lepas tu kita nak masak, macam mana kita nak nyalakan api dekat hutan tu aku tahu kita boleh guna DIY cube fire starter. Macam mana tu? Alah, fire starter macam dalam lataran ni. Boleh tunjuk cara tak? Okey, aku tunjuk cara. Jom. Dalam kehidupan harian, terutama melakukan aktiviti di luar kawasan, menyalakan api merupakan satu keperluan yang penting. Namun, keadaan cuaca tidak sering menjadi halangan. Maka di sini tercetuslah inovasi DIY Cube Fire Starter yang selamat semua golongan. Bahan dari kit campuran itu terbuat daripada kulit apple, kulit kacang dan sabut kelapa. Kulit apple itu harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dihancurkan kerana kulit apple itu mempunyai lilin. Cara pembuatannya pula, kulit apple, kulit kacang dan sabut kelapa itu harus dihancurkan sehingga menjadi serat supaya dapat dilekatkan bersama lilin terpakai untuk dijadikan cube. Setelah kulit apple, kulit kacang dan sabut kelapa itu dihancurkan dan menjadi serat, ia akan ditekakkan dengan acuan untuk mempadatkan bahan tersebut menjadi cube seutuhnya. Korang mesti tak tahu kan fungsi cube ini dihasilkan. Fungsi cube ini ialah bagi menghidupkan api untuk digunakan dalam aktiviti memasak, membakar dan sebagainya. Kegunaan produk ini dapat membantu sesiapa sahaja dalam aktiviti pembakaran dan dapat digunakan di mana sahaja. Mesti korang nak tahu kan berapa kos bahan yang kita perlukan untuk membuat produk ini. Mari saya terangkan. Bahan yang kita perlukan ialah seperti kulit apple, kulit kacang, sabut kelapa dan lilin terpakai. Bahan-bahan ini kita boleh dapatkan secara percuma kerana ianya bahan yang terbuang. Cumanya kita perlu membeli bekas silikon daripada mesin DIY yang berharga RM5. Bye! A few moments later.